Bandar Taiping penuh sejarah, warisan lama kekal terpelihara. Gerakan masa kini melangkah bersatu tenaga capai cita-cita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Bersama saya Ahmad Amirul Fahmi bin Ahmad Mizi, wartawan TV PSS Semesta. Ini berada di Aeon Mall Taiping bagi membuat liputan Majlis Peluncuran Gerakan Masa tahun 2025. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Fatimah Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Atau tunggu apa lagi? Mohonlah kita saksikan video yang telah disediakan oleh kru TV PSS Semesta. Majlis Pelancaran Gerakan Masa Peringkat Kebangsaan tahun 2025 telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan YB Fatimah Siddiq. Cita-cita ilmu ditimba sepanjang zaman, warga pendidik tunjang negara. Gerakan masa kita cahayakan demi generasi cemerlang sejahtera. Menerusi ucapan perasmian beliau, YB Menteri Pendidikan telah menyentuh mengenai peri penting gerakan masa digunakan sebagai wadah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan pendidikan. Pada majlis ini, YB Menteri Pendidikan telah turut mengumumkan tema sambutan Hari Guru tahun 2025 iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Berpengetahuan semua, program ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyemai semangat penghargaan terhadap guru-guru di seluruh negara. Beliau turut menyeru seluruh warga pendidikan untuk bersama-sama menjayakan agenda reformasi pendidikan demi manfaat seluruh masyarakat. Bersama saya sekarang Puan Azatul Safia binti Syakir Moshka, penolong pengarah PSTP KPM. Baiklah Puan, Assalamualaikum. Salam. Baiklah, apakah bahan pameran yang pihak PSTP pamerkan buat pengunjung program gerakan masa pada hari ini? Okey, di pameran bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM untuk gerakan masa, kita mempamerkan peralatan-peralatan yang kita bekalkan ke pusat kegiatan guru yang dikenali sekarang ni Center of Excellence. Jadi antara peralatannya adalah yang kita lihat di belakang ni adalah 3D printer yang kita beri sebanyak 2 unit di setiap PKG. Dan kita ada set VR, Pico 4, and then kita ada juga set robotik ya, yang mana murid-murid dan guru-guru boleh gunakan untuk coding ya. Itu adalah antara yang kita pamerkan semasa gerakan masa ya. Kita lebih berfokus kepada peralatan yang kita bekalkan kepada pusat kegiatan guru. Anak muda adalah tulang belakang negara dan Gerakan Masa Malaysia percaya menarik golongan belia untuk turut serta, bukan sahaja sebagai peserta tetapi sebagai penggerak utama. Ini bukti bahawa generasi muda tidak apatis. Mereka peka, mereka peduli dan mereka bersedia mengambil tempat dalam barisan hadapan untuk membawa perubahan. Telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Fatimah Siddiq, yang mana gerakan masa ini merupakan satu mass movement untuk menyediakan kita supaya kesemua kita untuk menyediakan kita ke arah Hari Guru pada tahun 2026. Dan seperti hashtag yang kita ada, terima kasih JEKU, kita tahu bahawa JEKU memainkan peranan dalam memastikan anak-anak kita menerima pendidikan yang baik, dan pada masa yang sama
dalam membentuk karakter anak-anak kita. Dan apa yang penting, peranan penting ini telah pun dilaksanakan oleh cikgu-cikgu sekalian, dan dari pihak KPM kami mengajak semua keseluruhan masyarakat untuk sama-sama kita mengucapkan dan untuk menyampaikan mesej terima kasih cikgu kepada semua warga pendidik, supaya warga pendidik kita boleh teruskan usaha, teruskan berjuangan untuk membina satu pendidikan berprestasi tinggi di negara kita. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan #terima kasih cikgu. Sekian liputan khas daripada kami, Guru 3PSS Semesta. Jumpa di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye.